Bagi tukang masak di dalam keluarga masing-masing yang memasak setiap hari, video masakan Cik Nom mungkin satu daripada rujukan yang dikenali ramai. Termasuklah diri saya, terutamanya selepas kami sekeluarga meninggalkan tanah air, tinggal jauh daripada kampung halaman, video Cik Nom di YouTube dirujuk hampir setiap hari. Walaupun ada setengah resepi sudah pun kita tahu cara untuk masaknya, tapi tengok juga kerana ada satu dua tip yang berguna bagi menambah baik ataupun mengubah suai. Malah resepi-resepi baru yang sudah pernah dicuba sebelumnya, kita pasang juga. Salah satu daripada faktor yang menjadikan saya selesa untuk merujuk video Cik Nom ini ialah kerana naratif yang dibawa menjelaskannya satu persatu. Dalam keadaan kita memasak, kita sedang memberi fokus kepada periuk kita tengah memotong dan telinga kita boleh mendengar. Agak tidak menyeronokkan jika kita hendak merujuk kepada satu video yang kita kena berhenti buat kerja dan tengok video baru boleh tahu apa yang cuba disampaikan oleh individu yang berkongsi kaedah ini tadi. Tetapi video-video Cik Nom boleh dimanfaatkan walaupun kita tidak melihat apa yang ditunjukkan di dalam video dan hanya pada mendengar sambil buat kerja lain. Jadi secara sedar ataupun tidak sedar, saya terhutang budi banyak mengambil manfaat daripada video-video yang beliau kongsikan. Tetapi saya tahu daripada bentuk video yang dilihat di dalam halaman Cik Nom, proses menghasilkannya bukan mudah. Menggunakan tenaga mahir daripada pelbagai bidang, mengambil masa yang panjang dan sudah tentu menelan belanja yang banyak. Semua ini adalah harta beliau kerana video-video ini juga menjana pendapatan dan dengan pendapatan itu juga beliau gunakan untuk membiayai proses menghasilkan video. Oleh kerana video-video itu adalah merupakan harta, maka mengambil video Cik Nom dan menggunakannya di halaman-halaman lain untuk tujuan komersial, yakni menjana pendapatan yang lain pula, adalah perbuatan mencuri. Kerana mencuri itu, kita mengambil harta seseorang daripada tempat selamat yang video itu diletakkan. Video itu diletakkan di channel beliau dengan jelas, ada watermark ke, tak ada watermark ke, tetapi ia diletakkan di tempat yang khas. Kita tahu di mana video itu berada. Dan yang dimaksudkan dengan harta pula, tidak semestinya harta itu merujuk kepada sesuatu yang tangible, duit ataupun objek tertentu. Tetapi termasuk juga harta intelek. Kerana kullu ma lahu qimah mu'tabarah syar'an wa yajuzul intifa' bihi fahuwal mal. Apa sahaja perkara yang ada nilai yang diiktiraf oleh syarak dan terhasil boleh diambil manfaat daripadanya, maka ia adalah harta. Dan kerana itu, harta intelek sama sahaja seperti barang-barang lain. Apa yang menghairankan saya ialah masyarakat kita dalam tahun-tahun yang kebelakangan ini sangat menitik beratkan tentang soal halal haram. Bila isu halal dan haram ini timbul, dengan mudah ia menjadi sentimen dan kita bertindak agresif, tak boleh langsung bertolak ansur dalam hal-hal halal haram ini kerana dia perintah daripada Allah. Jika ramuan bahan yang hendak dipakai dalam makanan yang kita nak makan, yang orang nak jual, kita begitu berkeras dalam hal-hal yang seperti ini, kenapa bila sampai kepada soal harta intelek ini, kita tidak menunjukkan sensitiviti terhadap soal halal haram yang sama? Dengan mudah sahaja kita mengambil harta orang lain. Perkara ini saya timbulkan kerana baru-baru ini Cik Nom berkongsi di halaman YouTube beliau bahawa dari setahun ke setahun penjanaan pendapatan daripada video beliau berkurang pada kadar yang begitu signifikan, dan satu daripada faktor yang menyumbang kepadanya ialah kerana video-video beliau di YouTube dicuri dan dimuat naik ke TikTok. Malah mereka yang melakukannya juga menyamar sebagai Cik Nom ketika berinteraksi dengan individu yang memberikan komen dalam video-video curi berkenaan. Bagaimanakah mereka yang melakukan perkara ini melihat diri mereka sebagai orang Islam sekiranya apa yang dilakukan itu adalah terang-terangan perbuatan yang menzalimi, menganiaya, mengambil hak orang lain? Kita kena fikir betul-betul, adakah sentimen kita terhadap soal halal dan haram ini adalah sesuatu yang benar-benar datang daripada iman kita, ataupun ia adalah sentimen yang dibakar emosi daripada luar kerana hawa nafsu yang berselindung di sebalik isu halal dan haram. Jika sensitiviti kita terhadap halal haram pada ramuan dalam makanan yang dimasak ataupun dibeli itu begitu tinggi, seharusnya halal dan
dan haram itu juga teraplikasi dalam urusan-urusan muamalat yang membabitkan harta intelek seperti ini. Semoga kita boleh bermuhasabah, dan jika kita jumpa halaman-halaman yang mengambil manfaat daripada video-video curi, lakukanlah sesuatu untuk mematikan usaha tersebut. Membuat laporan, tidak membuat engagement, komen, tinggalkan, dan berikan sokongan kepada mereka yang berusaha keras untuk mengajar kita. Kerana di zaman media sosial ini, kita susah nak merasakan orang yang berkongsi ilmu pengetahuan, kemahiran yang kita manfaatkan itu sebagai guru kita. Kita lupa untuk hormat dan menunjukkan penghargaan kita kepada mereka ini semata-mata kerana di antara dia dan kita ada skrin telefon ataupun skrin komputer yang menjadikan seolah-olah Allah SWT, hukum hakam syarak, halal dan haram tidak teraplikasi dalam interaksi kita masing-masing di media sosial ini. Wallahualam.